Kegunaan clipboard yang tadi kita dah belajar tadi kan. Insert data from screenshot kan. Ni kita nak ajar lagi satu clipboard ni. Home. Clipboard ni ada bermacam-macam cara, okay? Yang pertama kita boleh copy paste. Copy paste daripada, tadi kita buat copy paste daripada snipping tool. Pergi ke snipping tool, pergi ke Excel. Okay, selain daripada tu kita boleh pergi ke, daripada Excel, daripada Word. Okay, daripada Word, PowerPoint, YouTube, pergi ke Excel. Okay, daripada Google Sheet, pergi ke Excel. Tapi Google Sheet tak payahlah. Sebab Google Sheet tu kita boleh terus download and then dia dah jadi, ni kan, dia jadi Excel bila kita download tu. So ni yang aplikasi lain selain daripada Excel ataupun spreadsheet. Kita nak ambil data tu, pergi ke Excel. Excel. So contoh saya pergi ataupun kita copy Word, copy perkataan Saya nak pergi mana lupa pula nak sediakan. Okey lah, contohlah ni. Sekejap Okey, contoh saya nak copykan ayat tajuk ni. Okey, copy tajuk ni. Saya copy dulu Tu saya copy. Lepas saya nak copy row yang pertama ni. Okey, saya copy. Okey, lepas tu saya nak copy lagi Malaysia Madani ni. Saya klik je copy. Ctrl C semua Lepas tu pergi dekat Excel. Pergi dekat home. Cari clipboard. Mana clipboard? Okay, clipboard kat sini. Okay, nampak clipboard ni? Pergi dekat ikon kecil ni. Ikon clipboard kecil ni kan, nampak tak? Okay, nanti dia akan keluar perkataan clipboard. Pergi kat sini. Dia keluar satu je. Daripada keluar satu, selalu dia keluar banyak. So ni dia keluar usaha takwa mulia. So saya nak pergi dekat sini. Okay saya try copy yang lain Sekejap saya tak jadi pula. Okay, saya nak copy tajuk surat. Dia tak dalam ni. Baru keluar. Nak kena enable. Okay, nampak tak? Ni tajuk surat. Ini usaha takwa mulia. Next, saya nak cuba Ni saya cuba tau. Ni saya tak pernah try lagi. Copy row pertama. Dia masuk. Tapi dia tak masuk gambar lah. Dia masuk data je. Okay. Selain daripada tu, kita try masuk. Pergi ke Google lah. Google. Okay, kita Google tentang UiTM Johor. Okay, Google UiTM Johor. Saya nak ambil ni, ayat ni. UiTM Johor selaras. Okay, saya ambil sini. Ctrl C, copy. Kita pergi kat sini. Dia keluar. Nampak? Siapa nampak? Siapa nampak? Nampak tak? Nampak. Nampak kan? Ini semua-semua ni. Contohlah kita dah copy. Dan kita nak pastekan dekat dalam Excel ni. So kita boleh just ni. Paste. So takwa mulia. Next. Paste. Ni jadi kan? Yang tadi kita copy table. Dia jadi table balik semula. So kalau katakan kita nak table ni, kita boleh ubah kat sini. Nak text saja ke apa ke macam tu. Copy ni. Maksudnya dia, kalau kita copy tu, apa yang kita copy tu dia terus masuk lah kan? Ya. Bukannya letters je kan? Alhamdulillah. Sorry. Tersedawa pula. Buat hal lah. Afiq nanti tolong buang kan yang tu.
Aduh, ya, tak kontrol Oh, lah. yang tadi tu kan kita copy. Ah. Tadi page yang pertama kita copy yang usaha takwa tu. Lepas tu Mm-mm. ni kita copy yang permohonan. Mm-mm. So yang mana kita copy semua masuk kan kat Ya. dalam Ya. item tu. Betul. Semua masuk kat dalam ni. Tengok. Cuma Okay. macam ni kan gambar kan. Gambar masuk juga ni ha. Saya berperasan. Gambar dia masuk tapi dia tak termasuk dekat dalam table lah. Dia ada kat sini. So kita Ah, susunkan. ya kita kena susun kan. Contohlah saya nak ambil gambar kan. Ambil gambar ni copy. Try copy image yang first ni ada. Preview not available tapi gambar tu ada. So katakan saya nak cuba masukkan dia. Dia dah masuk. Tada! Macam tu. Inilah salah satu cara dia lah. Kita nak katakan kita copy banyak sangat. Ini kita tak ingat apa yang kita dah copy. So dia ada dekat clipboard ni. Kita boleh cari kat clipboard ni. Macam tu. Selagi tak delete, tak clear, maksudnya selagi tu ada lah. Ya, betul. Okay. Itulah cara kegunaan clipboard tu. Okay? Okay, semua faham? Okay, next. Okay, next. Okay, ni guna filter juga. Tapi yang ni macam complicated sikit. Sebab dia ada macam guna apa orang kata? Formula. Okay? Start dengan nombor 11 ni. 11 dengan 12 ni ada complicated sikit. Okay? Kalau saya laju, bagi tahu. Filter tadi macam saya cakap, kita boleh pilih data apa yang kita nak paparkan. Okay, macam kat sini, kat region ni ada west. Betul. Tapi region ni ada banyak kan? Ada east, ada central, east, central, west. East, central, west. Okay, ada 3. So macam mana saya nak keluarkan data sini, dekat dalam table lagi satu, menggunakan ayat yang saya tulis dekat warna kuning ni je. Okay? Ayat yang saya tulis dekat warna kuning ni saja. Cara dia adalah, okay, yang pertama kita kena onkan formula bar ni lah kan. Macam tadi kalau tak jumpa katakan kita punya Microsoft Excel ni tak ada formula bar ni. Pergi dekat file, option, advanced. Okay, file, option, advanced. Pergi dekat mana? Okay, display, show formula bar. Okay, kita nak showkan formula bar. Pastikan dia show lah. Okay, cara dia pergi dekat sini ke tak. Sekejap sama di sini atau sini. Okay, tak apa, kita cuba buat. Buat sama dengan, okay, type yang ada kat bawah ni. Macam ni kan, filter. Type filter. Okay, filter. Jangan enter tau. Kalau enter, contohnya saya enter hilang. Dia terus keluar name ataupun data error lah. So pergi kat filter, kita kena klik filter ni. Okay. Lepas tu, macam mana kita nak dapatkan nama table ni table 9 ni. Macam mana nak cara nak dapatkan nama table ni. Okay, nampak tak saya punya cursor ni? Dia akan tukar jadi macam ni. Cursor dia sengit dan warna hitam semuanya, sepenuhnya. So dia akan select table ni. Okay, dia keluar nama table. Okay. Dia menggunakan, tak keluar dah. Macam dia. Sekejap mana. Okay. Keluar cursor ni Sampai keluar cursor ni, baru dia keluar nama table. Sebab dia akan select seluruh table. Okay. Lepas array tu, maknanya array table tu, kita nak pilih kawasan mana. So macam ni, saya pilih region west. See? Saya nak pilih region. So pergi dekat atas region ni, sampai kita punya cursor jadi warna hitam ke bawah. Arrow ke bawah. Macam ni. So kita klik sini. And then, kita klik sama dengan, kejap. Salah ni. Okay, ni sini. Lepas tu ni. Lepas tu pergi sini. Oh, okay. Dia patutnya dia kena ada 2 color lah.
first color pertama adalah untuk table. Color yang kedua adalah untuk kolom yang saya nak. And then buat sama dengan saya pilih kolom yang warna hijau, warna kuning ni. Okay, iaitu kolom ni adalah O1. So, klik sini. Lepas tu, tutup kurungan. Ataupun enter. Tada! Jadi tak? Dapat tak? Contoh ni saya nak tukar is. Sini dekat is. So, is saja yang keluar. Saya nak tukar central. So, central saja yang keluar. Hebat tak? Hebat tak? Okay tak semua? Okey, hebat. Okay, hebat. Anda semua hebat. Yang kolom kuning tu Ya, je. Ya. Type je. Kolom kuning ni kita boleh type je. Kalau nak buat list, itu lain pula cerita. Nak kena buat listing kan. So ni kita belajar secara manual dululah. So kita type sahaja is. Yang penting table bawah ni boleh baca apa yang kita tulis kat sini. Macam tu. Okay. Okay tak Puan Mahirah? Okay. Okay. Alright. So next. Ini adalah satu pilihan saja, iaitu region saja yang kita pilih. Okay, untuk next ni banyak pilihan, banyak kriteria. Okay, macam tadi tu single, satu je. Untuk yang next nombor 12 ni banyak pilihan yang kita ada. Macam dalam hidup ni kan banyak pilihan kan. Okay, cara dia sama macam tadi. Kita klik kat sini, kat satu kolom yang kita nak paparkan tu, masuk dekat formula bar, sama dengan, and then filter. Okay, apa filter? Array dia, sama macam tadi. Jadikan arrow ni, arrow ke bawah, warna hitam, ke semuanya. Lepas tu, pilih ni apa? Region kan? Saya nak region dengan wrap. Region dan wrap. Tapi ni saya menggunakan N. Okay? N ni adalah gabungan. Okay? N ni antara A dan B, dia bergabung. Jadi apa? Macam tu. Kalau OR ni, kalau katakan region is wrap parent, so dia akan gabungkan semua. Yang ada dua-dua ni. Tahu tak? Dia salah satu lah. Maknanya dia akan pilih sama ada region is ataupun wrap parent. Tapi kalau yang N ni, dia akan pilih yang region is dan wrap Jones. Itu saja. Macam tu. Dia tak akan pilih or antara salah satu. Yang N ni dipilih dua-dua. Okay. So yang first ni kita akan buat N. Okay. Dia dah terpilih table. Comma. Lepas tu pergi ke region. And then equal to sama dengan ni is saya pilih dekat is ni, tutup kurungan. Lepas tu kalau N ni dia gunakan simbol darab, okay, simbol darab ataupun star, and then pergi dekat next region. Lepas tu equal to Q ni dekat Jones ni. Q4. Tutup. Ni kejap ni tak boleh macam ni. Kalau tak nanti error. 1, 2, 3, 4. Maka ada 2. Table. Oh sini. Okay, sini kena buka. Sini kena tutup lagi sekali. Alright. Kita cuba. Bismillahirrahmanirrahim. Alamak. Salah. Data dia. Ni tak masuk ni. Okay. Saya faham. Saya salah.
Saya lupa ni. Okay, ni dah buka tutup. Okay, this one. Okay, betul. Contohlah saya nakkan West. Tak ada. West Johns tak ada. Kalau West, tak ada Johns. Okay. Kalau West, mungkin kita letak Sorvino. Panjang pula nama dia kan. Sorvino. So dia ada. Mana dia ni? West Sorvino. Contoh Central dan Johns. Pun tak ada. Central John pun tak ada. Central Kivel. Okay, Central Kivel ada 2. Macam itulah. Ni contoh dia. Dia akan pilih yang dua-dua ada. Dia takkan pilih salah satu. Okay, bagi O ni dia boleh pilih salah satu. Okay, ada persoalan untuk N? Tak ada, kita terus pergi kepada O. Setakat ni kat komen tak ada. Okay. Okay, next Puan Aziz. Okay, pergi ke O, filter. Begitu, pergi ke table. Buka kurungan. Pergi ke equals to is. Tutup kurungan. Lepas tu kalau O dia tambah. Okay, plus. Dia tambah dengan buka kurungan. Wrap. Tutup kurungan. Lagi sekali tutup kurungan. Okay. Dia keluar ni pula. Apa silap dia? Oh, sorry. Not equal. Don't have equal. Equal to parent. X. Oh, okay. Oh, betul. Okay, nampak? Dia keluar. Contohlah ni. Kan ini O tadi kan? O dia salah satu. So dia ada is, dia ada parent. So dia pilih salah satu. Tapi dia keluarkan semuanya. Okay. Kalau macam ni, dia pilih yang dua-dua ada. Dua-dua match baru dia keluarkan. Yang ni salah satu. Kalau macam ni, contoh West. West mangan West. Okay, West parent. So West keluar juga East sebab West of parent tu ada dekat ni lah, salah satulah. Okay. Okay kah? Dah nak habis dah ni. Okay Harap okay lah semua.